Yang ni campur-campur. Yang ini dia kena pakai koin baru. Tak pakai koin besar tu, dia pakai koin baru sekarang. New coin. Okay. Dan bawah ni yang ni kitchen. Cantik juga, ada banyak jenis. Lepas tu ada dapat yang secret. Tapi dia tak ada yang 6-7. Kalau ada 6-7 lagi smart. Okay, yang ni 50 sen. Ni satu je coin. Kalau yang ini yang ini pun baru juga ni, tak pernah nampak. Ini dia dapat kitchen. Ni kitchen ni dia ada banyak version. So kita kena collect lah. Ini sempena Demon Slayer. Okay, tapi yang ini dia pakai RM1. Okay, so hari ni kita punya bajet adalah dalam RM2 sahaja. So kita nak main apa? Okay, so apa kata kita try yang inilah. Okay, jom pakai handphone dulu. Mana tahu boleh dapat kan. Okay, ready guys 1, 2, 3. Mari kita tengok apa dapat. Okay, kita simpan dulu. Okay, nampak macam special edition. Okay, nice. Alright, so lagi RM1. Kita nak buat apa? Kita nak dapatkan yang jam ke? Tapi macam takkan dapat. Mustahil boleh dapat jam sebab dalam ni nampak macam benda-benda lain kan. So kalau kitchen ni dia macam kita tengok sikit, tapi dia murah, dia 50 sen je. Okay, dalam dia pun macam mungkin campur-campur. Kita tengok ni ring. Okay, mana dapat ring smart. Okay, kita tengok ring So harap-harap kita akan dapat ring. Okay, tinggal lagi last lah, RM1. So dia pakai, perlukan apa, 50 sen kena ada 2. Okay, nanti kita akan tengok dapat apa. Okay, ready, kira sama-sama. So harap-harap uncle akan dapat lah. 1, 2, 3. Nice. Okay, ni macam berat lah. Dia macam berat lah ni. Kalau yang ini pun dulu berat. So maksudnya kali ni harap kita akan dapat yang rare punya lah. Okay, so nanti uncle akan unboxing. Saya tengok akan dapat apa. Okay, ready